Adakah anda nak report tentang majikan anda di Jabatan Tenaga Kerja? Apakah dokumen yang perlukan? Jangan risau, kawan-kawan. Kami di Parti Sosialis Malaysia sedia membantu anda. Dan kami adalah sebuah parti politik yang berjuang untuk hak pekerja sejak tahun 1998. Senang sahaja, kawan-kawan. Jika anda perlu nak buat aduan di Jabatan Tenaga Kerja, bawa slip gaji anda masing-masing, offer letter yang anda ada, dan juga punch card jika ada. Inilah dokumen yang diperlukan. Dan terus bawa ke Jabatan Tenaga Kerja yang berdekatan, dapatkan nasihat daripada pegawai di sana, dan jika perlu, buat aduan di sana. Walaupun anda cuba banyak kali, tetapi anda menghadapi masalah yang sama dan masalah anda tidak mendapat satu penyelesaian, maka datang pada kami di Parti Sosialis Malaysia, di cawangan yang terdekat dengan anda. Kami sedia membantu anda. Baik kawan-kawan, jika anda rasa anda mendapat manfaat daripada video ini, sila share kepada rakan-rakan anda supaya mereka mendapat ilmu yang sama.